Siap ke korang? Saya sekarang kat kedai makan ni, dia cakap kokok sangat. Dia cakap bang tahan. Tapi pedakit dia cantik tau. Kita tengok pedakit dia. Lawa gila. So, I will show you. Ya. Kedai seat, nampak tu. Kedai dia. Cantik sangat nampak tu. Kedai ni kedai orang Turkish ke kot. Tapi memang best. Sejuk kat sini. Tengah sejuk. So, kalau korang datang sini, korang boleh datang lah kat sini. One of their kedai halal. Tapi orang Muslim. Dekat Australia banyak kedai yang halal sih. Banyak kedai halal. So korang tak perlu risau. Kedai-kedai macam mana pun ada je halal. Betul. Inilah akan bisa ada sikit kan. Morning cantik. Saja pakai skincare apa? Yang I nak potong apa? Kan sekarang ni kan tengah trend apa potong kepala ni kan. Ke depan. Buat dye I macam jendul lah. Biasa patut tak I buat ni. Tarik ke depan sikit. Dye I ni. So tanah rambut kat depan ni. Tanah rambut kot. Tanah rambut ke ataupun nak operate? What do you think? Tanah rambut ke? Tanah rambut ke ataupun patut buat tak payah jat tanam. Tak payah. Udah cantik. Don't jat. Jangan jat cantik. Tak payah. Sebab ramai orang buat kan yang macam sekarang yang orang buat taman, tanam. Cukup dah tu. Jangan buat ubah. Ya. Yang bagi like yang. Please bagi like. Bagilah like kat I sikit. Please lah. Cantik rambut saja. Terima kasih. Ni rambut, bukan rambut extension tau. I tahu sekarang ni ramai yang artis selebriti guna extension. Tapi Sajak memang tak guna extension. This is my real hair. Sajak ni buat baik pada gym. Jat, operate jat seram. Dagunya awak dah cantik. Ya ke? Terima kasih kakak Aisyah Ibrahim. Thank you. Kadang-kadang kan Instagram ni kan macam TikTok ke apa kan, dia akan buat orang jadi macam insecure dengan diri orang tau. Kadang kita tengok orang tu, kita nak jadi macam diorang. Macam aku macam diorang ke? Asal bukan dari aku ni macam kata apa terlalu jendol ke? Kalau kita rasa macam kita pun nak buat. Tapi kalau orang kata tak perlu, saja tak buat lah. You dah perfect. Ya, terima kasih. Allah, Allah dah bagi kita cantik. Saya tak ada cantik sangat, biasa je. I pakai Bavla, kakak. I pakai Bavla. Lucu cakap memang I pakai Bavla. Bila kita Allah, depan rezeki, I bukan nak kata Bavla tu, kata apa tu, the best of the best lah. Tapi, ternyata memang Bavla berkesan kat Sajat. So, kalau orang tanya Sajat rambut pakai apa, Sajat pakai Bavla. Sebab dia berkesan kepada Sajat. Siapa yang buat jat cantik.
Hmm. Saja pakai lip tint. Pakai lip tint dengan lip oil. Hmm. Saja tak payahlah buat apa lagi, saja dah cantik. Ya, betul. Saja masih kat Sydney lagi. Saja tak balik lagi Melbourne. Hari Jumaat baru saja balik Melbourne. Banyak urusan saja akan buat sini. Lebat rambut. Terima kasih. Just nak buat rambut trimmer gitu supaya tak shaking. Saya nak bagi once in a 6 month. I tak buat Yifu kot. I kalau buat, I buat terus botox. Yifu I pernah buat. Dia hanya berkesan time tu je. After that, no. Dia bukan tertarik sangat. Dia adalah mesin tau. So, bila mesin tu, dia tak tarik sangat. For me, I don't trust Yifu. I lebih trust untuk botox. Yifu ni untuk orang yang takut jarum, yang tak nak injection, apa semua dia takut je, dia boleh buat. Tapi for me, I lebih suka botox. Ya, lagi long holiday. Ya, kena. Yes, betul. So, Yifu ni adalah orang yang betul-betul tak suka injection, tak suka kena jarum. Macam I lebih percaya pada botox. Hmm. Lip oil ni, I pakai dua. I pakai ni. This one. So, first, I akan letak ni. Cabut ni. I letak lip tint. I letak lip tint pula. Then, I put lip oil. Kosong 07. Botol lagi tahan lama. You all kena buat botox. Saya cuba buat botox. Kuatnya, kentut. Merah. Merah sangat makna. Sajak drip okey tak sebenarnya? Okey sangat. Sajak pun buat drip. Sajak macam-macam supplement. Sajak makan, drip pun saya ambil. Lepas tu sajak exercise. Dengan umur-umur sajak yang 40 ni, sajak pula makan memang jenis makan yang healthy. Salad. Makan. Tapi tak semua benda kita ambil. So, bila kita umur 40 ni, kita kena... Umur I dah 41 tau. This year I'm 41. Next year I'm 42. Tapi, I jaga diri I. I dah tak colour rambut I dah tak ada pakai
kuku, makeup I kalau you tengok very I sekarang jarang pakai makeup. Maknanya I jarang pakai skincare yang macam makeup ke apa. I nak kurangkan daripada chemical kat muka I. I kalau kerja I makeup lah. Tapi kalau macam ni, I just buat kening. I pakai lip oil, sunscreen. Sunscreen is very important. I sunscreen pakai 2 jenis sunscreen. Skin prep, that is very, very important. For me, drip, I lebih suka buat julok treatment. Julok treatment sangat bagus. Kalau you perasan pipi I, rasa tak pipi I macam very plump kan? I buat julok. Julok dengan salmon and A. Kalau orang lelaki suka you natural, you cakap dia boleh I natural. You bagi I buat salmon and A, pakai julok. Lepas tu I akan kurangkan makeup. Inilah hasil kurang makeup. Bila you kurang makeup, you kena ada treatment. Treatment tu yang akan membantukan kulit you. Julok. Julok. Julok or julok? Julok. Faham. Morning, Chat. Morning. Yes. Harga berapa saja? You buat dengan Fira. Fira bagus. You buat dengan Fira. Ni tunjuk. Kita tanya Fira. Ni, you buat dengan dia. Fira. Sis, apa TikTok you? Kita tanya Fira pasal dia TikTok. You all boleh follow dia sebab dia ada buat tu lah. Cantik, kenapa tak balik Malaysia lagi? Sebab kalau I balik Malaysia, I tak cantik. Orang menekan-nekan. Sebab orang tak boleh terima I punya lifestyle I. Bukan I tak nak balik, I kalau boleh memang nak balik. Tapi penerimaan masyarakat dia tak boleh terima lifestyle I. Walaupun lifestyle I tu macam orang normal, tapi diorang tak boleh terima yang I ni menjadi diri I. I nak jadi diri I. I nak jadi saya macam ni. I nak jadi diri I. I tak nak jadi macam pasal I jadi lelaki. I tak boleh jadi lelaki. I tak boleh pakai lelaki. Boleh I pakai lelaki, tapi I nak rambut panjang. Sebab ini diri I. I bukan perempuan. I bukan lelaki. Tapi I adalah trans woman. So kalau you all boleh accept I tak kasi hidup orang. I tak ganggu hidup orang. Cuma I buat lifestyle I lah. I bekerja. I solat dengan cara I. Cuma masyarakat tak boleh terima. Masyarakat tak boleh terima I ni. Ya. Betul, itu saja. Solat cara you means solat cara I lah. Solat cara I yang selesa. Solat ni, okay lah, I tak nak cakap lebih lah. Nanti you kata I ni macam orang agamawan pula. Ada satu ustaz dia beritahu I kan, solatlah cara yang awak rasa selesa untuk awak berdepan dengan Tuhan. Itu saja. So, saya tak perlulah cerita saya ni solat macam mana, depan apa. Itulah saya berhadapan dengan Tuhan saya. Faham tak? So, benda tu saya tak perlu. Asalkan kalau awak nampak, saya dah tak pakai kuku, tak pakai kuku palsu, saya tak buat extension bulu mata. It's me, saya di landas yang kata apa tu, cara saya lah. Macam tu. Nanti I share Siti Fira tu, I nak masuk kerja. Oh ya ke? So, I tanya dia. Apa dia punya? Dia tak on lagi lah sis.
Betul macam tu kan. Kita manusia bukan sepunya ramai yang ambil kerja Tuhan. Hambanya saja. Ya, I jenis memang happy, good lucky. I tak suka, I walaupun macam mana sekali diri I sekalipun, I bukan jenis orang yang suka mengata orang. I duduk sini, I kerja biasa. I tak pernah pun rasa diri I ni macam, orang kata apa tu, kalau orang kata, sekarang sajak dah miskin lah, apalah. I tak kisah apa orang nak labelkan I. As long I tak minta sedekah, I kerja orang kata halal. I tak pernah bandingkan diri I dengan orang lain. I tak pernah bandingkan kekayaan sesiapa. I cuma nak life I freedom. Itu je. Kalau you perasan diri I kan, I tak pernah berbanding diri I. I okay kalau walaupun orang cuba kata macam-macam pasal diri I. Orang kata, sekarang saja dah miskin lah, apalah. Miskin tu adalah pemikiran korang. Sebab orang yang miskin ni lah yang suka judge orang dan suka tengok orang bila orang tu walaupun dia tak show off. Bagi I kan, bila I tak, orang kata apa tu, bila I tak ada dalam dunia-dunia yang macam business ni, bukan bermaknanya I tak ada benda dalam business. I suka, cuma I tak suka nak, orang kata apa tu, diperbandingkan. I lebih suka macam ni. I relax, chill. That's just me. Sajak tanya rambut pakai apa? I pakai babla. I pakai babla, sis. Sekejap cantik kulit. Sekejap pakai apa? Cantik betul. Tak rindu Malaysia ke Sajak? Malaysia rindu Sajak ke? Baliklah Malaysia Sajak. Kenapa tak suruh I balik? Astaghfirullahaladzim. Malaysia rindu Sajak ke? Sis. Ya. Nanti I datang, I show kita kopi ya. Lipstick. Cat. Kurus. Okay. Sajak. Ada tak terfikir yang kita nanti mati tiba-tiba boleh mati tiba-tiba? You tanya tak diri you dulu pasal mati? You tanya pasal mati. You tanya pasal diri you je mati. Yang mati ni tak tunggu tua yang. Kita bayi pun boleh mati dalam perut. Dia tak boleh tua ya. Mati tu bila-bila je. Tak payahlah tunggu kita tua ke apa ke kan. Mati bila-bila je sayang. Kenapa Jad tak balik Malaysia? Hidup macam biasa je. Yang masalahnya I cantik sangat. I cantik sangat sih. Bila I cantik, orang macam terpinga tu. I cuba nak biasa dia. Even sekarang pun, I biasa pun, orang tetap tengok I. You tengoklah. Pagi-pagi macam ni pun dah 2,000, kat 3,000 orang tengok. Macam mana? Ni biasa je. You tahu tak baju ni daripada mana? H&M. Baju ni I beli daripada Malaysia. Ini dah kira biasa dengan I ni. Sajak dah kira warga negara sana ke? Tak, I warga negara US. US currency. Sajak pelarian. I bukan pelarian, I berhijrah. I bukan pelarian, I adalah hijrah.
I berhijrah untuk diri I. Supaya I tenangkan diri I kat sini. Sebab bila I balik kat Malaysia, bukan Malaysia tu tak best. Cuma orang tak boleh menerima I punya cara I. Itu je. Tapi sebenarnya kat Malaysia tu ramai lagi tegur pada I. Kan? Tapi diorang tak boleh terima cara hidup I ni. Sebab apa? Hidup I sebenarnya biasa je. Sebabkan I ni popular. Sebab I ni popular. Kalau you tengok hidup I, biasa I pergi gym. Macam orang biasa. Bukannya I buat kerja-kerja mepek-epek. Pergi kerja, balik kerja, masak. Biasa je. Cuma sebabkan I ni popular. I popular sangat, famous. You faham tak? Sedangkan artis pun kenal I. Menteri pun kenal I. Orang kata raja-raja pun kenal I. So sebabkan I famous. You faham tak? So bila I famous, bukan I kata I nak perasan. Baru-baru ni ada satu kerabat diraja minggu lepas datang beli barang dengan Sajat. Dia kerabat diraja, dia kenal Sajat. So Sajat macam Sajat sampai ampun tuanku. Betul, tak tipu. Bila ta'ala jumpa Sajat dekat Melbourne, dia beli barang dengan Sajat. So benda ni ini bukannya Sajat berangan ke apa, it's the fact. Itu je. Cuma sekarang I just nak orang kata apa tu, relax je. I just nak be humble. I just want to be who I am. Tapi kalau korang tak boleh terima, itu mungkin pendirian korang, pendapat korang. Tapi last Sajat tak nak kacau orang pun. Yang I tak nak kaya. I daripada dulu I pernah cakap dengan you all, I tak nak kaya yang. I nak senang. Maknanya senang ni, kalau you kaya tapi you banyak hutang buat apa? Better you senang, makan. You tak ada hutang orang. You nak pergi mana tak hutang orang. You nak jalan-jalan tak ada hutang orang. You kaya tapi hutang keli pinggang. I tak nak kaya. Jujur I tak nak. I sekarang ni kalau I balik Malaysia sekalipun, I tak nak ada pekerja. I tak nak serabut. I tak nak fikir masalah orang. I cuma nak fikir masalah I saja. Jujur cakap. I nak fikir, I tak nak ada pekerja. I tak nak itu, I tak nak ini. I nak lifestyle I seorang saja. I tak serabut. Serabut ni cepat tua tau yang. Kalau you nak jadi bos ke apa pun, you jadilah. I tak nak jadi bos. Anak I jaga okey. I setiap bulan memang hantar duit. Memang tak lekang. Ada setengah orang tu bercerai-berai. Tapi anak sampai tumbang ambing. Anak I alhamdulillah I jaga. Sekolah diorang. Duit memang bagi. Baru-baru ni I beli kasut bola untuk anak I. Hantar diorang punya apa tu. Yang kan time bola itu kan. Hantar apa tu. Ada apa tu. JC diorang. Diorang sukalah. I tanggungjawab sebagai parent memang I jaga. Kalau kata I ni kan. Cuma I tak boleh ubah jadi lelaki. Walaupun orang paksa I tak tahu macam mana. Tu je lah. Sayang rumah Sajat. Yang rumah kita bukan tertakluk pada banglo sayang. Rumah kita adalah diri kita. You rumah macam mana hebat sekalipun, tapi kalau hati you tak tenang, tiada kebahagiaan kat situ. I lebih suka biarlah rumah tu kecil asalkan I bahagia. That is destinasi me about the, kata, yelah I punya pendirian I. I tak suka kalau rumah tu kalau besar sekalipun kan. Apa yang tenang kalau kita tak jadi diri kita sendiri. Rumah adalah tertakluk pada kita yang. Betul. Kalau you mau besar tapi kita tengok diri you serabut, you tak tenang. Tiada peace kat situ. I lebih suka kan, walaupun rumah I kecil bila I balik kan,
Tenangnya, I get my orang kata apa, my me time. Itu yang I nak. Kalau balik rumah dengan serabut, nak kena bayar bil air lah, kena tu lah, kena ni lah, kena bayar mesin rumput lah, apa. Serabut. So better kita, walaupun mata kecil, tapi kita senang membayar, tak berhutang. That is a true peace. Rupa lembut macam perempuan tulen. Saja akan balik Malaysia lagi. So menetap ke Australia. Happy selalu. Rumah kecil senang nak urus. Kalau rumah besar, tak plan nak bawa anak tinggal kat sana. We need sama umur macam kita ni tenang semua dekat dengan family anak-anak. Yes, to be honest, yes. I memang jujur cakap, I sekarang lebih peace dengan diri I tak pernah serabut, I tak pernah rasa macam nak kompetitor. Dalam hidup I sekarang kan, I tak pernah rasa nak compete dengan orang lain. Kalau orang tu senang, itu rezeki dia. Itu luck dia. Mungkin luck I ada lebih pada tu. Tuhan tu dah bagi tak rezeki tu masing-masing. Jodoh, mati tu semua pasti yang. Semua pasti. Semua manusia akan lalui. Kekayaan, nasib, jodoh, lepas tu kesihatan, semua benda. Cuma kita ni sama ada lalui atau tidak je. Masa tu yang akan berubah. So kita janganlah terlalu orang kata apa tu, compete kita dengan orang lain. Kita tak perlu rasa menyesal. At least saya dah pernah merasa duduk rumah yang besar. At least saya pernah merasa ada gudang, ada kedai emas. Semua saya dah merasa. Belum tentu lagi orang lain dapat merasa macam tu. Kenikmatan tu saya dapat rasa walaupun sekejap, tapi benda tu memori yang sangat, orang kata apa tu, memang semua orang impact. Semua orang tahu benda tu. After this, I just just retire dari segi benda-benda macam tu. I just nak peace. Tu je. Tapi as long I tak meninggalkan tanggungjawab I sebagai parent, tu yang paling the best. I tak pernah sedih yang bagi I kan. Dulu I dah pernah bersedih, I pernah menangis. Tapi bila I kenangkan balik, semua yang terjadi ni adalah satu kuasa yang hebat. Yang Allah tu memang dah tertulis lah. Apa punya saya punya, orang kata apa tu, saya punya, orang kata apa tu, end up dia, mungkinlah saya ni seorang dan saya akan nampak the real people surround me. Ya betul. Bila I fikir balik kan, macam Tuhan tu sebenarnya nak tunjukkan aku adalah orang-orang yang sekeliling aku, siapa mereka. Yang stay lah. Kalau yang tak stay tu, benda tu Tuhan tu akan sendiri akan jauhkan. Dia akan jauhkan dengan pelbagai cara. You percaya tak kita ni, kita berkawan ikhlas tau. Kita berkawan jujur. Kadang-kadang kawan datang kat kita ni dengan pelbagai cara. Dengan pelbagai, kata apa tu, yelah datang. Ada datang sebabkan kita kaya. Ada datang kat kita sebab dia terima kita seadanya. Tapi bila Tuhan tu, dia jadikan musibah pada kita, bukan musibah kita tu untuk kita, apa tu memanglah untuk kita beringat. Tapi dalam masa sama, dia bukakan pokok-pokok kawan-kawan kita yang mana yang dulu kata, oh aku akan dengan kau lah apalah, hujung-hujung diorang beredar. Faham tak? So end of the day, you akan nampak diri you. Yang tolong adalah diri you. So yang tenang juga adalah diri you. So you akan rasa blessing. That is what I'm look for myself lah. Sebenarnya orang ada punya pendapat masing-masing kan. Tapi ini pendapat saja. Itu je lah. I tak pernah rasa rugi. I tak pernah rasa ni. I cuma rasa macam kalau lah I dapat ulurkan masa, I cuma nak cakap dengan mak dengan ayah I sayang diorang. Tu je.
Hmm. Sis, boleh advice tak me single how to ready for two? I takut lah. Tua tak ada orang jaga. Kalau you takut tua, takut orang jaga, jagalah kesihatan you. Makan you tu kena jaga. Tua, semua orang ni tua. Kita ni kadang-kadang ada anak pun belum tentu lagi anak kita jaga kita. Tak semestinya bila you ada pasangan, pasangan you akan jaga you. Dah banyak juga kita tengok, banyak sekarang orang yang kahwin terus cerai. Berkahwin tu bukan maknanya dia akan pandang hari tua kita. Kadang-kadang perkahwinan tu buatkan kita rasa stres, akan lagi depres. Hari tua kita ni berbantu kepada kita macam mana kita jalani kehidupan kita. Especially pemakanan kita kena jaga. Kita kena exercise. Kalau you risau pasal hari tua you kena jaga you punya pemakanan, kesihatan. Jangan paksa diri untuk orang jaga diri you. Sampai kawan, tak apa banyak cing dari. Teruknya macam mana pun kita dekat dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, ada juga bekalan kita nanti. Yes, that is a true. Kita kena jaga kita punya kata apa tu dengan Tuhan. Yes, saya sokong benda tu. Tapi penjagaan kita dengan Tuhan, kita tak perlu cerita ke orang. Betul tak? Kalau kita cerita ke orang, nanti orang akan ada sifat ain. Nanti orang kata kita ni terlalu menggunakan lah, itulah. Orang banyak akan fikirkan benda yang tak baik. Sedangkan sajak buat sedekah pun, orang selalu kata, oh sajak ni menunjuk-nunjuk lah, patutlah inilah. So benda tu semua mengajar sajak. So kalau sajak buat sedekah, sajak akan buat senyap-senyap. Kalau sajak solat, sajak akan buat senyap-senyap. Sebab amalan kita ni, tak semua orang akan rasa macam menjadi impress, motivate. Banyak sekarang orang ada bersifat ain tu. Bila ada sifat ain tu kan, takut. Orang akan bercakap macam-macam. Terutama pula macam sajak ni. Selalu dikatakan macam syurga tu macam tak ada tempat kat sajak. Orang selalu kata, oh memang you tak akan bau syurga. Orang selalu menilaikan sajak ni tak akan dapat masuk syurga. Tak akan ada tempat syurga untuk kita sajak. Bukanlah saya kata sajak nak minta masuk syurga ke apa ke. Kita nak buat baik je. Walaupun orang suka menilaikan kita dari segi luaran. So bila kita buat sesuatu, orang akan selalu kata, kau buatlah macam mana sekalipun, Tuhan tak akan maafkan kau. Orang yang menilai tu, orang yang cakap tu, kadang-kadang yang cakap tu macam hebat dia punya percakapan dia terlalu hebat. So I just diam je lah. Kalau orang dah cakap macam tu kat I, betul tak? Sebab bagi I satu je, semua yang berlakunya adalah semuanya rahsia Allah. Tiada seorang pun akan tahu ni rahsia Allah. Sebab tu Allah saja yang boleh. I lah bukan orang orang sempurna nak cakap benda-benda ni. Tapi percaya apa yang berlaku ni semuanya rahsia Allah. Tu je I beritahu. I percaya benda tu. Ya betul, buat janjian tu lagi bagus. Allah nampak. Ya, astagfirullahaladzim. Kenapa Suzy pagi ni tak begini happy? I tak cakap kuat sebab I tak kena makan tu. Okay lah, you on. I nak kena gerak sekarang. Kewangan juga perlu jaga untuk zaman tua. Kewangan tak betul sayang. Lepas tu kena insurans. Duit banyak pun, tiba-tiba mati tak sempat nak korek duit. Tapi kalau you bayar insurans, apa-apa insurans akan tanggung. Faham? Insurans tu adalah kewangan awak. Insurans tu yang akan jaga awak. Belum tentu lagi anak nak jaga. Ingat, dalam kehidupan kita ni, kita kena tentukan untuk kita punya diri kita. Insurans diri anda sebab kerana insurans itulah akan bantu anda pergi ke hospital, pergi ke mana-mana, diorang yang akan jaga anda. Kalau anda potong kaki ke tak ada kaki ke, dia akan bagi papasan anda. Kalau anda simpan duit sekalipun, kalau dah tiba-tiba kau tak tiba-tiba
Memang tak boleh nak gerak, mata je boleh gerak. Macam mana duit tu orang nak tahu? Kalau mulut dah terbisu tu semua. Faham tak? At least orang tahu tu. Okay lah yang tak kes semua. Jaga diri. Apa pun, jangan terlek cantik. Bye.